Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan mewakili seluruh warga kerja bahagian pengurusan halal mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat di mana jua berada. Baiklah, sama-sama kita raikan hari ini dengan penuh kesyukuran atas kemenangan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Serangkap pantun untuk semua. Di pagi hari saling bermaafan, lemang ketupat jadi santapan. Aidilfitri disambut tanda kemenangan, raikan ia dengan penuh kesyukuran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan di seantero dunia, khususnya warga kerja JAKIM, bahagian pengurusan halal, Sekretariat Majlis Halal Malaysia, dan begitu juga kepada pemain dalam industri halal di Malaysia dan di seluruh dunia. Pesanan saya di sepanjang bulan Syawal ini, malah kita mengutamakan produk halal. Semoga Syawal pada tahun ini lebih meriah dan penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga halal Malaysia. Semoga Aidilfitri memberi 1001 makna kepada kita semua dan diharapkan kita dapat balik berhari raya bersama sanak saudara dalam keadaan penuh ceria dan kembali semula menunaikan tanggungjawab kita dalam keadaan bersama, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Pejabat Pengarah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Seksyen Audit Kecukupan Dokumen dan Penilaian Ramuan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Seksyen Audit ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Seksyen Sijil ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Cawangan Kualiti mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga CPP ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Cawangan Pengurusan, bahagian pengurusan halal JAKIM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari MAHEK mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga kerja Sekretariat Majlis Halal Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga halal Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.